3 halangan yang sekat rezeki anda. Ramai orang hidup susah bukan sebab malas, tapi sebab hidup penuh dengan halangan yang kita tak sedar. Halangan apa? Bukan halangan fizikal, tapi 3 halangan ni ialah halangan material. Mudah kalah pada nafsu membeli, beli barang ikut emosi, bukan keperluan. Ramai rumah penuh barang tak guna, makin serabut. Akhirnya duit habis, hidup sempit. 3. Halangan emosi. Asyik marah, merugut, hidup tak adil. Tak kawal rasa kecewa, emosi meletup, kerja hancur. Hubungan rosak. Halangan emosi ni buat kita terus terperangkap pada tempat yang sama. 3. Halangan sosial. Sibuk hadari majlis, ramai jumpa orang, konon nak buat networking tanpa ilmu dan strategi jelas. Akhirnya masih habis, duit habis, peluang pun tak dapat. Macam mana nak bersihkan halangan ni? Labur pada diri sendiri. Guna masa dan duit untuk belajar skill baru. Tambah ilmu yang buka peluang pekerja ataupun bisnes. Kawal emosi. Jangan biar marah, sedih atau kecewa kawal hidup kita. Bila emosi stabil, keputusan akan lebih bijak. Pilih sosial yang bermanfaat. Kurangkan lepak yang tak faedah. Guna masa itu untuk bina diri. Hidup ni bukan sebab miskin, tapi sebab terlalu banyak halangan yang kita simpan. Buang halangan material, halangan emosi dan halangan sosial. Bersihkan hidup, baru rezeki kita mudah masuk. Ingat, bila kita buang halangan yang tak bermanfaat, rezeki akan lebih mudah datang dan hidup akan jadi temu. Cepat, komen bersih kalau anda nak mula dah atasi halangan ini, dan atau pergi profile Dennis, klik link bio. Let join Dennis lagi offer. Masukkan malam anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let join Dennis.